Bahagi masih lagi lemah dalam tajuk bahagi. Tahun 6 masih lagi belum kuasai tajuk bahagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Okey, saya Cikgu Syukri yang insya-Allah akan memperkenalkan satu kaedah yang agak berbeza sekiranya ia dapat membantu teruskan kaedah ini. Okey, jadi mari kita lihat macam mana kaedah bahagi yang sebelum ini. Kita cuba guna satu teknik yang lain, iaitu teknik ke kanan, bukan lagi buat secara ke bawah. Kita cuba kaedah ini, boleh? Jadi boleh tengok soalan di atas macam mana. Okey, jom. Jadi kita cuba satu kaedah, iaitu kita ambil satu soalan. Kita tengok di sini, soalan ni adalah 15,212 bahagi dengan 2. Okey, jadi kita cuba buat sama-sama. Kita cuba tengok apa yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, ni 15,212 tiada lah. Ni tiada titik perpuluhan di sini. Kalau tengok di sini tak ada titik perpuluhan lah. Okey, cikgu padam dulu titik perpuluhan ni. Okey, terpadam satu pula. Okey, jadi kalau ikutkan soalan dia, macam mana kita nak bahagi dengan cara secara ke kanan. Okey, jadi cikgu tunjukkan. Kita buat sama-sama. Kalau tengok, cuba tengok di situ. Cikgu tak buat lagi cara ke bawah. Kita akan terus ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Okey, jadi dia akan berbeza lah cara ni. Macam mana kita nak teruskan cara ni. Okey, mari kita lihat dulu yang pertama. Okey, itu dia. Kita tukar dulu warna pen dia. Warna pen kita warna merah lah. Okay, ready. Untuk dalam sifar 2 ada tak satu? Tiada dah satu. Kita tak mula daripada ujung, kita mula daripada yang dekat dengan pemula sifar tu, sifar 2. Jadi kalau tiada satu, kita letak sifar lah, sifar. Jadi atas sifar, bawah sifar. Cara ni boleh skip, kita boleh terus ambilkan kepada 15 terus, tak jadi masalah. Tapi ini cikgu nak tunjukkan satu supaya kamu faham. Kemudian macam biasa, satu tolak sifar dapat jawapan satu. Satu baki tadi tu kita potong, kita bawa naik ke atas sebelah dia, menjadikan 15. Sebab tu cikgu cakap tadi, jadi kalau kita tak nak letak sifar pun boleh, tak jadi masalah. Cuma untuk mengelakkan kecuaian, kadang-kadang murid-murid ini akan letak jawapan atas satu tu, dia akan letak jawapan yang berbeza, jawapan lain. Jadi dia dah orang kata dah lain lah. Okey, jawapan dah jadi lain, dah jadi kecuaian di situ. Jadi kita letak sifar. Okey, jadi ke dalam soalan ini, sifar 2 ada 15, boleh nyanyi ataupun boleh kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi yang hampir-hampir 14, 7 lah. 7 atas, 14 di bawah. Jadi kita tolakkan 15 tolak 14 akan dapat 1. Masih lagi baki 1, potong 1, naik atas, jadi 12. Jadi cara ini bukan lagi cara ke bawah. Kalau ke bawah kadang-kadang dia akan makan masa, memanjang ke bawah dan mungkin ada kecuaian sedikit. Ini kita bawa ke tepi je, ke kanan dan ke kanan. Okey. Kemudian sifar 2 ada 12. Okey, kira 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada berapa? 6 lah. Okey, 6. Jadi ada 12. Jadi 12 tolak 12 akan jadi sifar. Jadi sifar tak perlu naik atas, kita cuma potong saja. Menjadikan satu tu duduk seorang saja. Satu di rumah puluh tu jadi satu je lah. Jadi dalam sifar 2 ada satu, tak ada lah. Okay, tak boleh lah ambil satu. Kita ambil sifar yang dekat dengan dia. Jadi atas sifar, bawah sifar, tolakkan terus. Okay, satu tolak sifar sama dengan satu, baki satu. Dan macam biasa, jika ada baki, kita bawa naik ke atas menjadikan 12. Dan tadi pun kita dah selesaikan ada 12. Jadi kita ambil je lah jawapan 6 tadi tu, letak atas. Dapat jawapan dia 12. Okey, boleh. Jadi menjadikan jawapan dia bersamaan dengan 7,000. Okey, jawapan dia akan jadi 7,606. Boleh faham? Terima kasih semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.